Ui, kena. Kena. Allah. Ada. Okay guys, macam biasa hari ni Dan turun mancing lagi. Trip kali ni trip santai je guys. Aku pergi port dekat je dengan rumah. Aku bertolak jam 7.30. Dalam 15 minit dah sampai dah guys. Okay, untuk port ni kan aku memang terkejut lah. Sebab aku dah pernah pergi beberapa kali sebelum ni. Dan port ni memang aku cop sebagai port kumpau. Tapi kali ni kan hasil dia memang luar biasa lah guys. Aku dapat spesies rare tau. Jauh dia travel man. Nak tahu apa hasil aku dapat? Jom layan video ni sampai habis guys. Ui, kena. Ada. Ada. Allah. Ikan apa ni? Ha? Tak tahu? Alhamdulillah. Bulan ke? Wish. Alhamdulillah. Serius lah dapat bulan sini. Terkejut kan ada bulan. Allah, sangkut kat ekor pula kau ni. Geng. Baru berapa kali baling dapat dah. Alhamdulillah. Harap hidup lah. Baik. Masa ni abang aku tiba-tiba strike sebarau pula guys. Abang aku memang target sebarau guys. Sebab dia nak letak dalam akuarium dia kan. So Alhamdulillah memang rezeki dia. Okay, lepas tu giliran aku pula untuk strike ikan kedua guys. Ada. Haruan Dah rasa haruan. Daripada tadi. Besar. Haruan besar. Oh, ya ni yang tadi ni. Rekod. Lama telan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, besar weh. Alhamdulillah. Bagilah makcik tu. Ambil kau. Sekilo kot. Basuh dulu. Okey. Jom bagi orang lah. Sikit makcik tu. Cik, makan haruan? Makan? Okey. Nama. Baru pukul 10.30 matahari dah mencanak macam pukul 12 dah guys. Mendapatkan trip kali ni santai-santai je. So kita orang pun decide